Tengah elok-elok jalan, tiba-tiba jalan depan kau runtuh sedalam hampir 50 meter. Kat mana ni? Sini, geng Gio nak story. Inilah yang berlaku kat Bangkok pada 24 September 2025. Kejadian berlaku di Samsen Road berhampiran Vajira Hospital. Lubang yang terbentuk dianggarkan sekitar 30 meter lebar dan sehingga 50 meter dalam. Beberapa kenderaan, tiang elektrik dan infrastruktur jalan juga terjejas. Tapi, kenapa benda ni boleh berlaku? Sebenarnya, ni bukan semata-mata tanah tiba-tiba telan jalan. Bukan, geng. Kat bawah kawasan tu tengah ada satu pembinaan sistem MRT bawah tanah. Menurut laporan, ada masalah melibatkan aliran tanah dan air kat kawasan terowong pembinaan. Tanah dari kawasan sekitar dipercayai bergerak masuk ke ruang bawah tanah, lalu menghasilkan ruang kosong atau kaviti di bawah permukaan jalan. Dalam masa yang sama, paip air bawah tanah turut pecah, menyebabkan air mengalir dan menghakis tanah di sekitarnya. Bila tanah kat kawasan jalan makin hilang, permukaan jalan yang asalnya disokong oleh tanah mula hilang sokongan dan akhirnya, boom, jalan pun runtuh. Yang menariknya, pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam sekitar Thailand turut menjelaskan bahawa kawasan tu ada lapisan Bangkok clay yang tebal dengan lapisan tambakan kat atasnya. Corak runtuhan yang memanjang juga menunjukkan ia lebih berkait dengan kegagalan tanah akibat aktiviti manusia, bukannya sinkhole geologis mula jadi. So geng, jangan bayangkan bawah tanah Bangkok tu tiba-tiba ada lubang misteri. Dalam kes ni, gabungan pembinaan bawah tanah, pergerakan tanah, kebocoran air dan kehilangan sokongan tanah akhirnya menyebabkan jalan tersebut gagal dan runtuh. Nasib baik tak ada kematian atau kecederaan pada orang awam. Dapat something?